Kenapa peniaga mesti ada simpanan emas? Para peniaga semua, anda tak ada dana pencen kerajaan, tak ada caruman KWSP. Jadi, para peniaga mesti ada simpanan dalam bentuk emas sebagai dana kecemasan diri sendiri, sebagai dana kecemasan perniagaan dan juga sebagai modal pusingan bisnes. Dengan membina simpanan melalui tabungan emas, peniaga-peniaga anda boleh membina dana persaraan dan juga boleh memastikan perniagaan anda ada backup keuangan yang kukuh dalam bentuk simpanan emas. Jom semua para peniaga-peniaga semua, kita mulakan tabungan emas hari ini di akaun simpanan emas Physical Gap supaya perniagaan tuan-puan ada perlindungan yang kukuh, supaya keuangan kita ada perlindungan yang stabil dan juga kita boleh membina kekayaan melalui simpanan emas. Jadi, kita sebagai peniaga yang tak ada dana pencen kerajaan, tak ada caruman KWSP, mengapa hari ini kita masih belum mulakan tabungan emas? Hubungi Hafizo sekarang untuk mulakan tabungan emas dengan ilmu sebagai dana persaraan kita. Hafizo bimbing sebaiknya.